Oh, hello. Assalamualaikum. Happy New Year. Pesan tahun baru is alhamdulillah, insyaAllah. Kau buatlah video tutorial please. Tolonglah, please. Kita pergi Zuah Fruit Valley makan durian. Jom. Jom. Tapi sebelum jom, aku kena clarify yang is kau kena keep on doing this properly, you know. I mean, I know it's not easy. I mean, it was overwhelming at first, not gonna lie. The editing, the planning, the shooting. I thought it was easy making content, but I mean, I didn't think it was easy, but it takes a lot more than what you thought on the surface. Kau dah start kamera, tiba-tiba, oh rupanya kau buat time lapse. Oh rupanya kau tak tekan kamera. Oh rupanya bateri tak ada. Oh rupanya bateri habis. Oh rupanya storage penuh. Ataupun tiba-tiba crash. Jom makan durian banyak borak. You bought this bike at the end of 2023, and now the mileage is 64. Alhamdulillah. Still good girl. I mean good boy. Sehat je, tak ada pun bagi masalah kat aku. Alhamdulillah, terima kasih Tutip. Comel lah Tutip. Nak pergi Zuah Fruit Valley, makan durian. Pas ni kita pergi makan durian. Ada pula aksiden kat depan. Ada pula Innalillah. Sekejap Oh, there's a crash. Alhamdulillah, tak teruk apa-apa pun. Okay lah. Mari pergi Zuah Fruit Valley. Aku nak tekan tadi, tapi rasa macam baik aku fokus. Sebab kita dekat Jalan Kelang Lama tau. Kita bukan dekat tempat lain. Kita dekat Jalan Kelang Lama. Kalau tak silap aku, grade jalan dia adalah grade F. Jalan berlopak-lopak, lepas tu traffic light banyak, and bersimpang siur. Orang parking dekat depan ni, lepas tu nanti kat depan ni orang potong kiri. Standard lah. Wow, orang parking macam tu nampak. Assalamualaikum, Pak Lalu. Terima kasih. Takutlah. Baik saya cepat-cepat pergi depan dia. Tempat lalu Bang Alfat. Dia dah marah dah. Dia dah malas lah nak hadap BMW tu. Lalu bang, thank you. Abang tak salah bang. Ativa tadi tu dia makan jalan. Jangan risau. We know man. So sponsor helmet hari ni adalah Mushrif. Thank you Mushrif. Sebab helmet aku basah. So nasib baiklah saiz sama kepala. Malah nak bantai sangat. Kita dah tahu condition tayar kan. So dah tahu condition tayar, tak payahlah gigih sangat. Boleh tahan banyak lubang kat sini. Betul. Checkers. Fun fact lah. Kalau korang yang nak cari barang dapur murah, beli Checkers ke. Demo wholesaler. Senang lah. Oh, beg tu buka. Terima kasih bang Alright.
Dah. Dah. Alright. Dah tutup bang? Okey, terima kasih bang. Baik abang tadi cakap kalau tak sampai sudah. Tapi itulah, itu pun dah nak sampai kan. InsyaAllah tak ada apa-apa hilang. Ya, itu dia Taman Kantan Permai ke Jenaris. Ini Jenaris eh? Ini Jenaris. Taman Kantan Permai dalam sikit. Aku tak suka blok orang kalau nak lintas ni. Kalau boleh kereta bagi dia nampak lu. Bagi dia nampak. Lepas tu jalan. Alhamdulillah sampai dah kita. Nak parking mana ni? Jeng jeng jeng. Bang, nak parking mana bang? Boleh lah ni. Grim, parking sini boleh? Alright. Boleh. Yeah. Assalamualaikum. Alhamdulillah ramai ya. Mana ni? Bagus. Siap. Review Dah sampai dah. Dah sampai dah Tuah Fruit Valley kan. Masih review So hari ni diorang ada makan sampai puas. RM20 tu kepala kan. 5 orang free korang. Sekejap. Ada orang call. Sekejap kau. Ya, salam bro. Sudah sampailah. Kau aja, aku belum masuk lagi. Kat tepi tu ada kopi. Kat sini ada set. Betul kan? Kat sini ada kopi. Korang boleh order kopi kat brother ni. Brother ni buat kopi memang layan. Assalamualaikum. So diorang punya pot sampai kat belakang. Hi, sorry. Sampai kat belakang tau. So feel free to come. Tahu kan? Dah kan? Kau tak bawa dia punya apa itu dosis tak? Oi. Alhamdulillah. Apa tu? So I guess that's all for today. Aku pun dah sampai rumah. Alhamdulillah. Nanti Papa Roja. Cakap.